Untuk hari kedua, kami spend time to explore RPP, prepare some ice cream and visit to library. Daripada pemandangan di atas bukit, yang nampak ubah di kejauhan tu adalah Masjid Abu Bakar Tanah Rata. Ini taman yang ada monumen buah-buahan tu. Kalau tak ambil gambar kat situ memang tak sah. So kat atas ni, daki bukit sikit adalah Perpustakaan Awam daerah Cameron Highland. So this is the first time kami akan masuk dalam perpustakaan lah, sebab tak nak bagi budak-budak ni nasak sangat, nanti dahaga kan puasa. So kita akan explore this perpustakaan. Di dalam library ni ada banyak informasi tentang penanaman strawberry dan kaedah-kaedah semua. Kat sini ada fireplace. So mari kita menimba ilmu tentang strawberry. So inilah dia dalam RPP Tanah Rata. RPP Cameron Highland Tanah Rata. Yang ini adalah tempat rehat untuk pejabat awam lah. So kita orang akan explore tempat ni hari ni. Adalah blok kami, yang banglo yang kami duduk, iaitu Dahlia. So kat sini ada apartment Molo 1, Molo 2. Dan ada banyak lagi apartmen lah, Cempaka, semua. So jika berkelapangan bolehlah menginap di sini. So budak ni kata surau dia cantik. Let's see. Maya lah lalu. Ni tandas. Tandas cantik. Sambil budak ni meninjau, ada taman permainan. Ni blok anggrek. Ini rasa 120 rasanya. Ni surau dia, tempat duduk pun cantik. Sedap ni hak lelaki. Oh, dia sebelahnya belah ke? Maya lah lalu. Testing saja. Maya.